شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين اللهم اجعلنا من المتقين يا الله إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الجاثية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبسندنا المتصل إلى الإمام العارف بالله سيد الإمام ابن عطائلة السكندري قدس الله سره ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخهم أجمعين وأمدنا بمددهم ونور صدورنا بنور بصيرتهم يا الله صاحب الكتاب لطائف المنان في مناقب أبي العباس مرسي وشيخ أبي الحسن وكذلك عن طريق سيدي الشيخ صالح جعفري وسيد أحمد بن إدريس وكذلك عن سيدي إمام أحمد البدوي قدس الله سرهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم بسل ثواب الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين والسلام والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي بحبي للنبي وآله الله صالح النيات الله الله ربي بحبي للنبي الله الله أبدي الهوى بصالح الله الله ربي بحبي للنبي والشاذلي دي الهوى بصالحين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد. Maka pada hari bulan yang elok dalam bulan Rajab antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang padanya ada kemuliaan yang telah dikhususkan oleh orang Arab pada zaman dahulu. Ada 4 bulan haram iaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Maka tidak dibenarkan untuk lakukan pertumpahan darah iaitu dengan peperangan pada zaman dahulu pada 4 bulan ini. Datangnya baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bertambahlah kemuliaan daripada bulan tersebut apabila semulia-mulia makhluk Allah Azza wa Jalla telah memulakan daripada seawal daripada bulan Rajab dengan mendoakan Allahumma barikna fi Rajbin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi bacalah sehari berkali-kali ataupun sehari 5 kali pada setiap lepas salat tu, tambahkan dan doa tersebut. Dan demikianlah dalam bulan Rajab kita menerima hadiah berhubungan dengan Allah yang tertinggi, yakni salat. Iaitu salat. Maka bulan Sya'ban kita dikurniakan dengan perhubungan untuk menghubungkan kita dengan Allah, iaitu salawat. Salat dan salawat. Jadi tidak boleh pisah. Maka mereka yang salat adalah mereka nak berhubung dengan Allah Azza wa Jalla, dan mereka yang mencari jalan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari jalan sebab musabab untuk berhubung kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kan salawat itu sendiri dah menjadi satu rukun di dalam salat. Kalau tanpa salawat tak diterima. Nampak betapa pentingnya. Maka bersalawatlah kepada junjungan mulia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala النور ذاتي English جيد جيد فاهم فاهم sikit Habib ni Habib ini apa Musim berikan apa ni musuh lain ya sayang asma wa sifat. Jadi pada cerita yang kali sudah bagaimana, iaitu siapa dia namanya, salah seorang yang bertemu dengan Imam Abul Abbas Mursi yang terlebih dahulu sebelum tu bermimpi dengan beliau, ada pada beliau ni satu talam daripada buah kurma yang kuning yang banyak. Tiba-tiba datang seekor unta yang comel lah, makan satu-satu daripada unta, daripada kurma tersebut sampai habis semua. Maka guru beliau kata, apa jua permasalahanmu yang tak dapat engkau rongkaikan, daripada soalanmu yang tak dapat jawapan, engkau akan bertemu dengan seorang kutub yang hebat dan dia akan jawab soalan-soalanmu. Maka apabila beliau dapat bertemu dengan Imam Abu Abbas Mursi, semua benda beliau cerita dapat jawapan. Semua muskilah beliau tampilkan dapat berlepasan. Tiba-tiba Imam Abu Mursi kata yang terakhir, ingat tak kamu pernah mimpi sekian-sekian? Sayalah unta tu. Subhanallah. Jadi Ustaz dah cerita kali sudah yang terakhir, mimpi benar dan mimpi yang terlebih benar. Okey, baik. Jadi sekarang kita masuk pada surat 110. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumin fid darain amin. Wa tajaraitu al-kalama yawman ma'a Syekh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu anhu. Faqultu lahu 'an Syekh Abi Al-Abbas. Qala Syekh kadza wa qala kadza ila an tamada binal kalam. Wal faqih Makinuddin yastaghribu tilka al-haqa'iq allati aquluha 'an Syekh. Ila an qala naqulu laka al-haq ma arafna Syekh Abul Abbas. Kataan di sini adalah, maksudnya adalah, kata Imam Ibn Athaillah Iskandari, satu ketika saya duduk bersembang sepanjang hari dengan Syekh Makinuddin Asmar. Sidi Makinuddin Asmar, beliau dah daripada Abdal dah, dan beliau anak murid pada Imam Abu Musi. Dan Imam Ibn Athaillah Iskandari juga anak murid Imam Abu Musi. Dua-dua orang adalah anak murid pada guru yang sama. Tiba-tiba Imam Ibn Athaillah Iskandari cerita tentang guru mereka di hadapan anak murid yang selevel dengan beliau. Beliau cerita, saya dengar pada guru kita, Sidi Abang Musi, beliau pernah sebut macam ni. Beliau pernah syarahkan macam ni. Beliau pernah tafsirkan macam ni. Sampailah jadi banyak juga perkataan tadi. Lalu Sidi Faqih Makinuddin Asmar yastaghribu. Yastaghribu ni rasa pelik. Oh, subhanallah. Subhanallah. Dengar kata-kata tu kan. Selalunya pelik ni sebab tak pernah jumpa atau tak pernah dengar. Jadi kenapa beliau tu jadi hairan dan juga rasa kagum sangat dengan hakikat-hakikat yang telah saya sebutkan, ilmu hakikat daripada guru kita, iaitu Sidi Abang Musi. Sampailah bila saya cerita-cerita, Sidi Makinuddin Asmar pun kata kepada saya, naqulu lakal haq. Kamu nak dengar saya buat pengakuan? Saya nak cerita betul kepada kamu. Apa dia? Ma'rafna Syekh Abul Abbas. Kami sebenarnya tak kenal Sidi Abang Musi kalau gitu. Apa maksudnya adalah, daripada apa yang kamu cerita ni, kamu dapat banyak ilmu pada guru kita sama. Saya pun duduk dengan guru tu. Saya pun duduk dapat daripada guru tu. Tapi apa kamu cerita ni dahsyat sangat, yang kami tak pernah dapat. Sehingga kan saya boleh katakan, kami ni belum betul-betul kenal guru kita. Duduk sama-sama, tapi masing-masing lain-lain dapat habuan. Sehingga kan sebahagian lain kata,
Kami tak pernah dengar perkataan ni, dahsyat-dahsyat ni. Hebat ni, Masya Allah. Seakan-akan kami belum lagi sampai kepada tahap makrifah guru pun. Tu kata, kadang-kadang sama-sama anak murid pun berlaku macam tu. Iaitu maksudnya, berlaku ada sebahagian dapat macam ni, ada sebahagian tak dapat. Jadi ada sebahagian dipakaikan ilmu rahsia, ada sebahagian yang dipakaikan ilmu zahir, ada sebahagian yang diberikan secebis, ada sebahagian dibagi lautan. Jadi apabila tahu rupanya masdar adalah yang sama, dah tentulah yang kurang lagi itu akan merasakan bahawasanya kami bagaikan seakan-akan belum kenal sungguh. Berapa orang yang lihat Nabi SAW di kalangan sahabat di waktu malam bercahaya cerah macam Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Karena ada yang dalam kategori sahabat datang peluk agama Islam, ucap apa semua, kucuk tangan, kucuk kaki Nabi SAW, lepas tu balik ke kampung. Tapi dikategorikan sebagai sahabat juga. Ada satu rombongan anak muda dalam hadis cerita, saya tak ingat rombongan Wafdu Abdul Qais ke apa. Mereka geng muda semua. Mereka mai datang duduk suhbah dengan Nabi SAW 20 hari. Berapa hari? Duduk suhbah 20 hari. Ahlan, ahlan. Ambil meja. Jauhnya kamu jalan, jauh benar kau melangkah. Wahai ke belah kanan juga engkau nak letak lagi. Bisa tak ambil barang belah kiri saya? Nanti nak ambil kitab belah kanan. Letak belah kanan. Nak tu tadi kan senang. Allah. Kenapa ada makanan siap ni? Ini cubaan. Masya Allah. Ada lagi tak? Seorang kot. Tak mana dah tadi Asyak? Tengok tosek lah. Tengok apa? Sampai mana dia? Ada. Dekat ni sahabat 20 hari. Kamu pun berdaya tengok ni kan? Itu tahu bukan untuk kita. Yang bukan untuk kita. Kan? Sebaik Allah bagi ketetapan. Ala qadami rasikh. Allahumma sabbit aqdamana. Okey, baik. Maka mereka datang ramai-ramai masuk Islam dan mereka cadang memang nak duduk lama dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dapat duduk dengan Nabi SAW 20 hari. 20? Apabila tiba hari ke-20 tu, Rasulullah SAW ke ahli basirah. Baginda nampak dalam hati tu ada apa. Mereka teringat kat keluarga. Tak boleh duduk lama-lama, teringat metampau. Tak boleh duduk lama-lama, teringat Singapura, contoh. Tak boleh duduk lama-lama, teringat Melaka. Kan? Tak boleh duduk lama-lama. Tak boleh duduk lama-lama, teringat Sirih Pak Mutua. Buat main Sirih Pak Mutua? Tu sebab Ustaz Izzat dengan Abang Khairul lah cari sangat. Kan? Okey, baik. Masya Allah. Jadi ya, coba Mutua mu. Dia cari merata. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, dah mana dah tadi? Bila Rasulullah SAW nampak dalam hati mereka teringat keluarga. Kan? Nabi SAW katalah, mudah-mudahan kalian sekarang sedang rindukan kepada kampung halaman dan juga keluarga-keluarga kalian. Semua pun tunduk, fahamlah kata Nabi SAW dah tahu pada hati. Nabi SAW kata, baliklah masing-masing, pulang nanti. Dan bila pulang nanti, jangan lupa solatlah bersama-sama jemaah. Dan yang lebih afdal bacaan dia jadi imam di kalangan kalian. Lepas tu, bagi penekanan pada zakat. Nabi SAW cerita gitulah. Maka mereka pun baliklah. 20 hari, boleh semua. Tapi apa jadi punca kena balik? Apa jadi punca? Apa yang menjadi punca kena balik? Teringatlah. Kan? Cerita pasal tak balik-balik? Pasal apa? Tak rindu lah. Tak teringat lah. Sikit kan. Jadi sebab tu, apabila Rasulullah SAW ada di depan mata, maka itu lebih aula dan lebih berhaknya untuk dirindui. Iaitu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah iman tak sama. Ada iman orang yang tinggi, ada iman yang lebih rendah, ada iman ayam gepuk. Ada ustaz iman yang gepuk. Ya. Jadi ada iman orang yang macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq tu, sanggup lepas segala-galanya. Yang penting saya nak duduk dengan Rasulullah SAW. Berapa ramai orang yang pergi ke umrah tak sampai 20 hari macam sahabat tadi ya. Baru duduk Madinah 5 hari dah teringat ke? Kan? Maka Nabi SAW tak pernah berkerah, baginda SAW tak pernah memaksa siapa, kan? Nampak mata tu dah rindu sangat dengan Maisarah. Baliklah pergi tengok Sa'ad. Contoh itu. Baru Maisari pula, nampak dah rindu balik tu. Pergilah balik Sa'ad. Tapi kalau balik sana 3 hari, mai sini sehari, balik sana 3 hari, mai sini sehari, lama-lama nak kena tegur juga lah. No? Contoh ya. Contoh. Masya Allah. Saya bagi contoh ya. Masalah ada sekali lagi. Patut tak rindu dah. Ada di sini lah. Dia connection. Saya duduk heran pada kali kiri bila tadi duduk. Jatuh. Cik. Awak Ustaz suka musik anak murid ni kan. Kalau kita tak musik anak murid, kita nak tunggu siapa musik anak murid kita? Tunggu Ifrit. Allahumma salli wa sallim في سائر الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسلسال أسماء والصفات. Maka bukanlah berkenaan tentang seseorang yang duduk jauh daripada Rasulullah SAW, tapi yang lebih dia cintai itu adalah kampung halaman dia. Dan bukanlah berkenaan tentang seseorang yang sudah berada di depan Rasulullah SAW, tapi yang lebih dilindui itu adalah kampung halaman dia. Dan bukanlah juga berkenaan tentang seorang yang berada jauh daripada Rasulullah SAW, tapi hati dia rindukan Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Namun, ianya adalah berkenaan tentang walaupun berada jauh, dilindui oleh baginda SAW, dan walaupun berada dekat, dilindui oleh Nabi SAW. Maka yang berada dekat dilindui oleh Nabi SAW tu yang tinggi sekali ya. Depan mata berlindu lagi no. Tapi Nabi SAW rindu. Saya rindulah pada kamu. Kita bayangkan lah. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq dah macam tu, bagaimana Rasulullah SAW. Jadi walaupun kita jauh badan, tapi hati kita kena ingat. Hati kita kena rindu. Kerana hati itu alat dia berhubung. Kan? Jadi, walaupun ibu Rozana kita duduk di Singapura, tapi teringat tak? Ibu teringat tak kat Dewan? Teringat selalu. Hak tu sonok kan? Cikgu Sarah kita. Kalau duduk mula jauh sikit dah Dewan ni, rindu ke ada kat Dewan? Tengok anak-anak. Rindu lah. Ya. Jadi kita nak yang macam tu. Walaupun kita sedang berada di kampung halaman, tapi kita rindu baginda Sayyidu Waladi Adnan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فهذا اعتراف من الشيخ مكين الدين بعظيم شأن الشيخ أبي العباس وأنه لم يعرفه مع أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي رضي الله عنه شهد للشيخ مكين الدين أنه من السبعة الأبدال. Inilah pengakuan daripada Syekh Makinuddin Al-Asmar dengan kehebatan ulungnya
martabat Imam Abu Hasan Asyadzuli. Dan beliau sebutkan seakan-akan beliau belum kenal guru beliau sampai ke tahap itu. Walhal Imam Abu Hasan Asyadzuli telah menyebutkan, menyaksikan bahawasanya Siri Makiruddin Asma itu di kalangan 7 daripada Abdal. Dia kata, belum tentu yang dekat terlalu mengenalmu. Tapi yang lebih dekat daripada yang dekat lebih mengenalmu. Sebab tu, siapa yang dekat dengan Sayyidina Uwais Al-Qarni, yang tak kenal Sayyidina Uwais Al-Qarni? Orang kampung beliau. Daripada Yaman. Awak tujuh sangat. Izzah, sini ada kosong. Daripada Yaman, daripada Qaran. Bila tanya, kenal tak satu orang fulan bin fulan macam ni sifat dia? Dia ada ibu, dia jaga ibu dia. Lepas tu dia ada sopak dulu, lepas tu Allah Ta'ala sembuhkan sopak dia. Tanya siapa? Tanya rombongan daripada Yaman, daripada Qaran tu. Dia kata, ish, siapa dia orang macam tu? Tak ada. Kalau ada, tapi dia bukan macam tu pasal. Dia duk tolong jaga kambing-kambing kami, mai ikut serta dalam rombongan haji ni. Dia ada. Tu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali pergi cari. Dan siapakah yang duduk jasad jauh tapi lebih dekat daripada orang Qaran, kenal Sayyidina Uwais Al-Qarni dan memperkenalkan kepada orang lain? Rasulullah, kerana baginda telah tajalli pada baginda nama Allah Al-Qarib, nama Allah jadi Nabi SAW kenal sangatlah setiap individu pada kita. Jangan ingat tak kenal kan. Baiklah, sambung sikit. Wa kuntu yawman 'inda Syekh Abil Abbas Ad-Damhuri. Ad-Damanhuri lah. Damanhur, tempat nama Damanhur. Wa 'indahu insanun min ashabi Syekh Abil Abbas. Qala lahu insanun ya sayyidi, hadha min ashabi Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Wa qala Syekh Abul Abbas Ad-Damanhuri, sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, malikum min mulukil akhirah. Iaitu kata Imam Ibn Athaillah Iskandari, kata, satu ketika saya ni dapat peluang duduk dengan seorang waliullah nama Abil Abbas Damanhuri. Jangan tersilap. Yang orang lain di Damanhur. Nama nisbah pada Damanhur beliau tu. Ya. Dulu ada Shibin Kum, Damanhur, Mansurah, Zaqazik, lagi apa lagi? Tonto, Dumya, ni kami tahu nama-nama ni. Iskandaria, sebab dulu ada cawangan Azhar. Kalau tidak tak tahu nama-nama ni. Kan? Sebab tu Ustaz tak kenal Fir'aun tu. Sebab tak ada Azhar buka sebelah Fir'aun. Kan? Jadi, Qahirah. Wahai tang sana berapa? Amnah kam? Muhafazat kam? Muhafazat. Nak. Amnah. Ya Amnah. Fina Amnah. Tahu mana? Kam muhafazat di Masr? 24. Azunnu wala, dia pun tak pasti berapa negeri dalam Mesir. Kan? Tapi SPM dulu. Sejarah. Malaysia kami tahu. Kami siap boleh tahu ada berapa negeri, 14 negeri. Kan? Dah hafal semualah. Darul apa. Dia baru cari. Cari. Tanyalah Google. Kan? Lau sa'alta ana Masri, qultu laka ana mush Masri. Ana Malizi. Ana Malizi. Wa ba'li Malizi. Berapa? 20 berapa? 27. Nampak 27. Lepas 27 negeri. Ustaz sebut tadi berapa? 7 berapa? Ustaz sebut 8 lebih kurang. 8 pun Ustaz sebut. Bayang banyak mana yang negeri Ustaz tak ngapai. Minya. Apa lagi lepas Minya? Tempat Baqi'. Sani apa dia? Bahnasah. Aswan. Jangan kira Komombo apa semua tu bukan ni, tu dah
Itu bukan negeri je tu. No? Jadi tak apalah. Yang penting tonton tu kena ngapai. Sebab nak pergi tonton senang. Jadi di sini Syekh Abdul Abbas Ad-Damanhuri. Di sisi beliau ada sahabat-sahabat beliau sendiri dan juga ada sahabat-sahabat daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi anak murid kedua-dua Abdul Abbas berhimpun. Tiba-tiba ada seorang sebut daripada anak murid beliau, kata, Syekh, dia ni anak murid Imam Abu Musi ni. Bagi tak kasi dia Abu Abbas Damanhuri. Ni anak murid dia Abu Musi ni. Maka Syekh Abu Abbas Damanhuri kata apa? Guru kamu tu Sidi. Macam tuan kami, Sidi Abu Abbas Musi ni. Beliau ni antara orang yang akan menjadi raja-raja di dalam syurga nanti. Macam apa kelebihan yang Allah bagi kepada beliau. Mungkin maksudnya antaranya adalah bila orang yang boleh tolong bagi syafaat pada umat dan sebagainya min mulukil akhirah. Wa akhbarani Sulaiman ibn al-Bakhis qala dakhaltu ala Syekh Abi al-Abbas Ad-Damanhuri fa sami'tu yaqul ya Rabbi hadzaka Abu al-Abbas wa ana Abu al-Abbas wa yukallilu dhalika. Fa qultu ya sayyidi man huwa Abu al-Abbas? Qala al-Musri ya bunayya ma baina Aswana ila Iskandariyah rajulun misluhu ma baina Aswana ila Iskandariyah rajulun misluhu. Thumma qala ma min Aswan ila Dumyat ila Iskandariyah rajulun mislahu. Tu dia. Kita baru duduk cerita negeri-negeri terdapat dalam Mesir, tiba-tiba ada sebut ni. Satu ketika Imam Nawawi Iskandari kata, saya diceritakan oleh Sulaiman ibnul Bakhis. Sulaiman ibnu Bakhis. Kena ingat betul lah. Kalau tak ingat banyak, ingat Sulaiman tak apa. Jangan nanti bila mai cerita orang lain, satu ketika beliau jumpa dengan Sulaiman Akhlaqan. Itu dah lain tu. Sulaiman Akhlaqan cerita film Amli. Sulaiman ibnul Bakhis kata apa? Tahu tak? Saya pernah masuk jumpa Sidi Abdul Abbas Ad-Damanhuri. Saya dengar-dengar dia tengah duduk doa. Ya Allah, di sana Abdul Abbas dan saya juga Abdul Abbas di sini. Ya Allah, dia duduk ulang. Di sana Abu Abbas dan saya Abu Abbas di sini. Maka saya pun menyampuk sikit pada guru tu. Kata, wahai guruku. Siapa dia Abu Abbas yang satu lagi yang Syekh sebut ni? Kata, saya Abu Abbas, dia Abu Abbas. Siapa dia? Maka guru saya pun bagi tahu Al-Mursi. Saya dah menhuri dia Al-Mursi, Imam Abu Abbas Al-Mursi. Wahai anakku, tidak ada di antara Aswan nak mai ke Iskandariyah seorang lelaki pun seumpama macam dia. Dan tidak ada daripada Aswan sampai ke Dumyat, sampai ke Iskandariyah seorang lelaki pun seumpama dengan dia. Maksudnya Allah dah bukakan pencarian kepada mata basirah awliya. Mereka memandang kepada hati demi hati. Ya Allah, ni orang hebat ni. Dalam daripada sini ke sini tak ada orang macam dia. Tiba-tiba diperluaskan lagi pencarian dia. Ahli astronomi. Lagi tambah lagi daripada Dumyat tu sampai ke sini. Tak ada orang macam Abu Abbas Musi tu. Tu dia. Habis. Ada lagi tak? Takut saya lagi jumpa lagi Abdul Abbas tu, kita kena selesaikan. Okeylah. Satu lagi yang tak akhir lah. Tapi ini dia cerita yang lain lah. Sedap juga cerita ni, tuan. Cerita ni sedap juga ni, tuan. Semua cerita sedap, tuan. Mana nak kongsi. Okey, nanti kita sambung lah. Kita kena buat apa dia? Dia punya apa? Teaser. Teaser dia begini. Teaser dia kata, nantikan pada episod yang seterusnya bagaimana di saat Imam Abu Musi memandang dengan penuh pandangan yang hampir-hampir marah kepada orang yang bercakap tentang ahli bid'ah di hadapannya. Itu teaser. Apa dia? Teaser.
Jadi dia baru mula fikir kan. Fikir teaser alamak nak kena ngaji lagi ni. Seronok teaser ni pembukaan untuk yang ke depan tu. Orang dah tahu nak dengar. Kan. Sampai itu saja dulu. Yang baik pada Allah, buruk kepada Allah. Pada Ustaz. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Jazallahu anna Allah Allah Muhammadan. Jadi alhamdulillah semua dah habis periksa. Ada lagi tak periksa lepas ni? Betul? Ada pasti yakin? Hampa lupa tu. Hidup kita adalah periksa. Hampa dah jawab dah semua subjek ustaz-ustaz punya. Hampa lupa tu. Atau Ifuminan belum periksa? Lawaqihan Nur belum periksa? Lagi kitab apa Ustaz Ilhamun Nafi' belum periksa? Kan? Lagi? Dasrul Jumaah tak periksa lagi? Qasais Kubra, Subul Al-Huda, kitab buku amalan. Tak banyak kau Ustaz baca ni. Madah Dr. Syed Sultan baru ni, Nasrullah. Tak periksa lagi? Wah, senang-senang kata habis periksa. Esok insya-Allah saya akan buat periksa mengejut. Setiap subjek satu soalan dia. Semua, bukan belajar itikad, semua kali. Ibu kata ibu baru main, kena juga. Lawak je lah. Baru nak getak-getak. Tiba-tiba tak jadi kan? Okey, baik. Yang baik pada Allah, buruk kepada Allah pada Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.